Hussain, satu nama baru yang cukup menggemparkan dunia hiburan tanah air, bermula dengan penyertaan beliau melalui program Talk to My Manager. Kini nama Hussain menjadi sebutan peminat seni di Malaysia. Walaupun hanya mendapat tempat kedua dalam program Talk to My Manager, tetapi populariti Hussain mengatasi populari juaranya Anggerik. Disebabkan kehebatan aura Hussain, program Talk to My Manager mendapat sambutan luar biasa dari segi tontonannya. Mungkin pihak pengurusan Astro yang menerbitkan rancangan tersebut berpendapat aura Hussain ini sangat luar biasa, dan kebetulan pula Astro akan menerbitkan satu lagi pertandingan nyanyian selepas tamatnya program Talk to My Manager, iaitu Big Stage. Seperti yang dijangka, nama Hussain mendapat undian tertinggi untuk dipilih sebagai peserta ke-11 dalam Big Stage, sekaligus menjadikan program ini menjadi pilihan ramai terutama kalangan makcik-makcik yang sebelum tidak meminati program seperti Big Stage ini. Seperti yang dijangka, Hussain berjaya menjuarai minggu kedua, dan ketika berita ini ditulis minggu kelima, Hussain berjaya terpilih sebagai peserta paling popular setiap minggu. Di saat Hussain sibuk dengan program Big Stage ini, beliau dikatakan mula menjadi rebutan para penganjur atau promotor pertunjukan pentas. Keadaan seperti ini jarang berlaku kerana peserta pertandingan selalunya menjadi rebutan selepas habis sesuatu pertandingan, tetapi Hussain mencipta sejarahnya sendiri. Di saat sedang menjalani latihan bersama-sama rakan Big Stage yang lain, beliau akhirnya terpaksa menerima jemputan untuk menyanyi di sebuah pasaraya terkenal Maidin di Subang Jaya. Dalam persembahan yang mendapat sambutan luar biasa tersebut, Hussain mendendangkan beberapa lagu yang menjadi kesukaan beliau selama ini seperti Lelaki Ini, Gelora Cintaku, Berdendang Dalam Tangisan, Janam-Janam dan lain-lain lagi. Apa yang menariknya bukan sekadar nyanyian Hussain yang menjadi perhatian penonton, tetapi pakaian beliau juga. Pakaian Hussain dikatakan telah ditaja oleh Maidin. Ramai memuji kesesuaian pakaian tersebut termasuk sepasang baju Melayu. Ramai menjangkakan selepas ini ramai pemilik gedung pakaian terkenal akan merebut Hussain pula sebagai duta pakaian mereka. Hussain juga terlibat persembahan di Selangor Travel Fair 2026 di Central Market Kuala Lumpur. Kami juga difahamkan penganjur festival food seluruh negara juga berebut-rebut untuk mengambil Hussain di show anjuran mereka. Khabar hingga akhir tahun ini jadual persembahan Hussain telah ditempah. Lihatlah betapa hebatnya insan yang bernama Hussain ini. Walaupun belum mempunyai lagu sendiri lagi, tapi aura beliau terlalu hebat. Difahamkan juga kini Hussain menjadi rebutan penganjur festival food seluruh negara, dan dikatakan juga jadual persembahan Hussain hampir penuh hingga ke hujung tahun ini. Persoalannya sekarang, mampukah Hussain menumpukan sepenuh perhatian pada Big Stage ini? Ini kerana nama Hussain sedang menjulang naik. Seperti pujian yang dilontarkan oleh penyanyi dan komposer Ajai, Hussain dah jadi macam Mawi dulu, punya aura luar biasa. Walaupun Hussain cuma menyanyi tegak macam kayu sekalipun, orang ramai tetap suka, asalkan nyanyian tidak sumbang. Pandangan Ajai ini mendapat pujian netizen yang berkata Ajai memberikan pujian yang ikhlas. Marilah kita berdoa agar Hussain berjaya menjadi artis popular dan top seperti pakciknya Jamal Abdillah. Setelah sekian lama peminat menantikan seorang artis baru yang mempunyai aura yang hebat, kini Hussain berjaya membuktikannya.